Aku Anaki, atau lebih mesra digelar Ahmad. Anak sulung dalam 3 adik-beradik. Tanggungjawab yang aku galas sebagai anak sulung agak berat, tapi tak seberat apa yang aku sedang hadap. Aku tahu Allah tidak pernah salah dalam memutuskan sesuatu. Ahmad! Ahmad! Muhammad Anaki! Ya, Ibu. Kau buat apa dekat luar tu? Ibu panggil dari tadi tak dengar-dengar. Tolong ibu kejap beli barang dapur dekat kedai Pak Tan. Banyak barang dapur rumah ni dah habis. Ibu nak masak kejap lagi. Tolong tu boleh, Ibu. Tapi Ahmad ada kerja sikit ni. Ibu minta lah tolong Haira tu kejap, boleh? Kejap apa? Repair motor buruk kau tu. Kau ni kalau ibu suruh ada je alasan. Haira tu tengah belajar. Dah nak dekat exam, tak lama lagi. Ibu tak nak lah kacau dia belajar. Ibu nak result dia, okey. Tak nak macam kau, 3A je. Mat, lama tak jumpa kau. Sihat ke? Wan. Sihat Alhamdulillah. Cakap sekarang kau buat apa datang dengan bapak aku? Ada lah, kau pun 2 tahun ya. Dah ni mak aku tinggal barang sikit nak buat masak. Wan, kau bukannya cuti SEM ke? Aku tengah cuti siang ni. Kenapa? Patutlah kali tak. Muka kau lah paling payah nak jumpa kat kampung ni. Bukannya muka, batang hidup pun susah nak nampak. Tak nak sambung belajar ke Mat? Kerja explain kau pun bukan teruk mana. Rugi kalau tak sambung. Bukan tak nak sambung kan. Tapi tu lah. Si Haira tu, dia nak SPM dah. Lepas tu biarlah dia sambung belajar. Ni, berapa? Sekejap RM10 je Mat. Oh, Ahmad, kenapa tak habiskan nasi tu? Membazir tau. Tengok adik kau. Elok je habiskan makanan tak membazir. Ahmad, kau patut jadi contoh dekat adik-adik kau. Kau jangan tunjuk perangai membazir dan malas kau tu. Malas membazir. Ya, Ahmad faham. Ayah, ibu. Minggu depan ayah ibu kena pergi sekolah tau. Sebab ayah dapat ada gol cemerlang. Saya pun dapat tau ibu ayah. Hebat betul lah anak-anak ibu ni. Lepas ni bolehlah kita cerita dengan saudara mara kita kan bang? Betul tu. Hebat betul lah ayah dua-dua orang ni. Baguslah. Macam biasa aku ni pun bayar. Mat, kau macam ada masalah je. Kau jangan cerita dengan aku ke? ada apa lah? Wan, masalah kerja sikit. Mat, sampai bila kau nak kerja dekat tempat tu? Kau pandai Mat, takkan kau nak sia-siakan kepandaian kau tu. Kau boleh dapat kerja yang bagus nanti Mat. Aku nak fikir juga Wan, masa depan adik-adik aku. Habis tu, macam mana dengan masa depan kau? Entah, aku rasa macam aku ni orang luar dalam keluarga aku sendiri.
Tanggal 14/4/2004, pertama kali kami dikurniakan cahaya mata yang tidak ternilai harganya. Muhammad Anaki bin Halim. Ahmad. Ahmadlah yang pertama kali mengajar kami menjadi seorang ibu dan bapa. Saat itu semuanya baru bagi kami. Setiap langkahmu, setiap tawa dan tangismu menjadi pengalaman yang luar biasa. Ibu masih ingat bagaimana kecilnya tanganmu menggenggam jemariku, seperti memberitahu bahawa kita akan belajar segalanya bersama. Betapa beruntungnya kami memiliki seperti anak sulung sepertimu. Kami berusaha menjadi yang terbaik buat Ahmad, agar adik-adikmu nanti mempunyai abang yang boleh dijadikan contoh. Kami tidak mahu kau rasa terbeban, tidak mahu kau rasa bersalah. Namun di hati ini, ibu sentiasa bangga dengan hero ibu ini. Ahmad, tanggungjawab kami yang pertama, dan kami tahu perjalananmu tidak mudah. Mungkin kami bersalah kerana tak pernah berterus terang, tetapi percayalah, kasih ibu dan ayah sentiasa untukmu. Tidak semua kasih sayang harus ditunjuk dengan kata-kata. Kasih sayang kami ada dalam tindakan. Setiap sen yang kami keluarkan, setiap malam kami berjaga, semuanya untuk melihat Ahmad berjaya. Kami tahu kami terpaksa berkorban masa depan kami demi masa depan adik-adik berjaya. Kami tahu kamu rasa disisihkan, tapi jauh di lubuk hati, kaulah kebanggaan kami. Maafkan kami kalau kami tidak pernah puji, dan kasih sayang kami tak seperti yang kamu harapkan. Kami cuma mahu kamu tahu, tak pernah ada sehari pun kami tak bersyukur kerana memiliki kamu. Kami bangga dengan Ahmad. Terima kasih kerana menjadi abang terbaik buat adik-adik dan cahaya pertama dalam hidup kami sebagai anak sulung yang bertanggungjawab.